Mata sebelah kiri memang power dia dikatakan sangat tinggi. Nama saya Nur Aira Irin dan saya 8 tahun. So yang saya dapat ni dalam 800. Okey, silaunya dalam 200. So silau tu pun dikategori sebagai silau yang tinggi juga. Saya perasan mata dia tu macam, saya tahulah sikit-sikit pasal lazy eyes. So first tu tengok, kita perhati dia, ada sometimes tu dia mata dia macam ke kiri sikit, macam lari, lazy eyes kan. Mata sebelah kiri juga dia memang ada dikatakan mata malas. So apa yang puan bagi tahu saya itu betul. Dan dari segi klasifikasinya dia lebih kepada moderate. Saya dah tengok di punya TikTok, ada yang seusia dia dah buat rawatan dekat sini. So saya try buat appointment lah. Lagi cepat, lagi better lah. Ikut mata dia lagi cepat, okey kan. Bila puan tahu awal ni 8 tahun ni, kira Alhamdulillah lah, at least kita dapat betulkan lagi. Kategori awal lagi. Ya, betul. Macam saya beritahu, mata malas tu boleh diperbaiki lagi. So kita doakan yang terbaik. Dan masa yang sama, bila kita bagi terapi tu memang dia kena compliance. Sebab memang kalau dibuat betul-betul, memang dia akan makin baik lah. Bagus, terbaik. Waktu menunggu pun tak lama. Saya puas hati lah.